Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini merupakan lokasi ke-6 Kampung Lubuk Siduk, yang mana kawasan ini antara kawasan yang kita rasakan paling teruk terkena bencana bah banjir besar Aceh baru-baru ini. Dan bila mana kita datang, hampir ke semua rumah di sini tidak berpenghuni. Hancur dah habis rumah di sini. Jadi kita datang, kita ada nampak ada di sebelah ini ada pesantren, anak-anak yang sebelum ini mengaji Quran, membaca kitab dan sebagainya. Mereka kini berada di perkongsian yang terdekat. Termasuk juga insya-Allah kita akan agihkan juga bantuan pack-pack makanan kepada keluarga yang masih ada di sini sebenarnya. Masih ada. Mereka membuat rumah-rumah kecil, kemah-kemah dan sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu usaha berterusan daripada pihak Muslim Care Malaysia, termasuk juga dengan rakan NGO yang lain untuk kita santuni keluarga di sini. Saya sekali lagi kita mewakili Muslim Care Malaysia, termasuk juga dengan rakan-rakan NGO yang lain, kita mengucapkan jutaan terima kasih di atas sokongan, dokongan, doa, termasuk teruskan menyumbang melalui akaun Muslim Care Malaysia. Kita akan teruskan lagi bantuan misi bencana Aceh 4.0 dan juga 5.0 nanti kelak insya-Allah. Muslim Care Malaysia, bantuan kemanusiaan merentasi sepadan.